Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube Channel Dajjam. Pada yang belum subscribe, pastikan korang dah tekan tombol subscribe, like, follow dan share, follow akaun TikTok dan juga Instagram Dajjam untuk info short yang lebih menarik. So hari ni geng, aku nak update Y15 ZR aku spek 78, jack 7.15mm, atas bawah 14.3mm. Okay, gearbox semua kita dah tukar. Nanti aku review. Ini untuk aku pergi RSX member geng. Okay, 2 hari je lagi. So untuk aku pergi RSX member 8.0. Okay, sekarang aku kat bengkel mal. So dah memang nak dyno lah. Okay, okay, so motor nak dyno motor nak run dyno. Pedih mata motor adik aku dah siap. Pasang kau set je. Okay, jujur aku cakap geng, aku tak berani nak tunggu kat dalam sebab takut. Sekarang ni motor aku kat dalam ni, aku cuma risau dia punya pin adapter tu je. Kalau lulus dyno ni bermaksud memang kita orang punya clearance tu memang cun lah. Okay, aku harap lepas lah dyno lepaskan dyno. Okay, ni ada sebiji MX King. Okay, sementara tu lah MX King ni dia punya crankshaft dia twist. Ni pun akan ikut. Okay, RSX member. Last minute juga kita akan siapkan juga dalam masa 1 hari ni. Okay, malah akan siapkan. Ni akan ikut juga. Okay, ni antara yang pakai exhaust open lah. Ada juga 2-3 biji yang pakai exhaust open. Tapi yang lain kebanyakannya pakai cutting standard. Tapi cutting standard memang besar belakang geng, macam open dah. Macam motor aku tu Alright. Jadi aku harap geng motor aku lepas lah tune dyno kan. Aduh, aku risau sebenarnya ni. Okay, risau geng, serius. Sebelum gerak masing-masing cek motor. Tukar minyak hitam, semua dah pakai minyak hitam itu. Rock oil, for racing. Rock oil juga for racing 1590. Semua pakai. Yang ni nak tampal stiker. Offset bawa pasang. MX King. Lancar tangan seni pasang. Kau bagi tengit menangis aku ni. Tengit. Okay. Kalau benda ni hilang terus tak ada rupa kau set. Tahu babi. Cantik. Okey tu, cun. Baru jam Ya tu. Mata apa tu? Baru belakangan tu bagi ni. Stiker chrome ni orang tak pakai tapi Indonesia pakai lagi. Itu yang real. Ya. Okey. Betul lah tu. Malaysia punya dah emblem. Dia macam tank RSX equalizer. Tengok belah sana. Sawa berpeluh. Dapat R pun ikut. Ni dapat R. Kamal tu. Kamal jual. Kamal jackpot. Jual aku. Yang kata hari tu campur. Campur ni flashing. Dah buat hasil. dah settle lah. Settle lah. Ni tukar minyak hitam ni. Turun satu minit daripada lampu tapi
Tak ada time lagi nak try. Lampu ni, signal ni. Ni beduk je lah. Di ujung tu. Back. Eh. Ngap tu. Tak ada overrun sangat. Ni straight tak? Dia punya atas. Dia punya ni. Supaya pun ada kan. FZ pun ada. Dah. Ah. Lawa lah tu. Wah, Sini habis, mantap. Dia nampak kecil sebab dia hitam dia punya border tu. Kan? Dia nampak chrome dia kecil. Ujung dia betul. Motor aku tak sampai dyno geng, serius. So aku auto tune ni tadi. Tapi minyak dapat cun lah. 12 part hingga 13 lebih lah boleh lah bawa. Ya, Pak. Motor tak ada dyno kan. Memang tadi run auto tune je. Auto tune sekejap je. Memang tak sempat sebab nak tune isu racer Afif tak ada sebab dia ada race minggu ni. Tak apa, auto tune pun boleh bawa. Cuma tak dapat cari power yang maksimum lah. Nampak tu 78 jack 7.15 head 3027. Rotor body rotor body size 48 tu, tengok post intake dia tebal besar kan. So Ron jalan 97 sebab 95 knocking. Mal, sorry Mal, aku buka bengkel kau Mal. Tak apa, okey. Mal, pertama sekali dalam sejarah Roman kau tepati masa tu. Aku kan. Sebelum ke sebelah Roman sampai. Serius padu. Mal tu Mal, ambil Mal. Ikut takut lah, ikut takut. Betul. Nombor 2. Nombor 2 lah. Mana dia? Pergi tengok tu apa? Tak rock tak kawan ya. Si dia nak tengok dia punya ni, mono belakang. Apa dia? Mono belakang dia. Oh, mononya. Mono naik jas malam susah lah Mal, rebound ni. Ni lah benda yang aku nak jam. Tak, ni aku ambil kat motor tu. Ya, itu yang aku nak ambil. Tak, kau kata ada dua tu Tak, gimana? ya satu lagi kat sana. Tapi ni aku nak ambil. Aku tak boleh baca lagi. Okey, tak apa. Aku ingatkan tu tak sebab si Kai cakap ni orang punya tu aku buka. Ni memang owner tu punya. Okey, mana kita tu macam ni? Sekejap, aku tengok. nak set kat motor aku sekejap. Okey Mal. Aku salah motor aku keluar Mal. Pakailah botol yang cover sikit. Nampak sangat pakai. Rasa mana nampak? Macam tak.
PSP lepas tol Gombak. Semua dah ada sini. Sekarang ada lebih kurang 24 biji macam tu lah. 22, 24. Semua Yamaha geng. Tapi ada RSX. RSX ada, dah bar ada. Bar RSX. Lain semua Yamaha. Yang hilang ni ikut kita yang hilang ni. Aman? Aku dah kurang nanti. Asal tak ada rebound langsung. Ya tu. Dia nak kena bawa tadi Mal. Ni apa Mal ni? Okey, ni rebound. Yang ni. Jangan aku tak pasti. Mal yang tu preload dah Mal. Preload kan jam preload ni. Kan aku apa tambah ke kurang? Aku rasa kiri kan. Kurang kan tak? Tak boleh dulu jap. Lantar dulu. Dia pakai ni dia macam lembut lah material dia. Jadi bila rebounds dia tak cun, Dah okey. Dia bawa membuang. Gumi berat tu. Gumi kau try rasa Gumi. Try Jod rasa. Tak, alloy memang macam ni. Tak apa, kau try bawa dulu. Nanti kat Bentong adjust balik. Dia kena rasa-rasa dulu. Tapi sungai panjang memang corner, memang rasa cibai. Tak, Semua. corner dia macam okey tau. Bila aku 1-2 motor jadi dia jadi Faham? Kau tahu lah sungai panjang. Lepas tu tayar bulat. Tayar bulat, sungai panjang memang lah. Kau akan rasa dia ngikut tu jatuh. Dia macam tu. Ya. Motor sebiji ni geng baru siap. Ni spek 73 5.65. Tapi lagi teruk dia. Kat air Bentong kan ni kita orang tak ada masalah ni si minyak tak beratur panjang sebab Hilux yang follow memang bawa minyak. Masalahnya aku pakai Ron 97 geng. Terluncur. Tapi lepas Bentong ni hati-hati dia punya kumpah. 97 so diorang semua boleh isi lah. Aku campur sikit lah, tak banyak lah dalam. Agak-agak dalam apa tu? 1 liter cukup lah. 1 liter setengah. Jadi lepas dia tembung. Okay, sekarang dekat Temelloh. Tunggu yang lain Yang lain hilang. Sekarang kat sini ada berapa biji je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada. Ni 8 biji lagi sampai. 8 dorang belakang resi minyak. Resi minyak 8 biji. So mana lagi? Ni Mal. Mal kau dah isi minyak Mal? Minyak aku tadi dah habis tu. Jadi aku habis tu. Mal, kau tinggal aku Mal. Apa lah? Sebab kau apa gairah. Aku
tahu kau berlumba dengan geng orang Dubai. Laju sedap siul. Aku menghancing kan tu. Wah, betul. Aku mau susah kan. Bang, inilah rasa dia. Dia memang kalau dah pangkat 7 dah kira sedap lah. Sebab dia DPI nak kena 200 senang. Dia orang potong. Aku kejar, lepas tu dia potong kejar balik. Aku main potong macam tu, tegak je. Ya, itu je. Sel lah. Terima kasih, Jam. Sponsor. Terima kasih, sponsor. Sungai Lembing, Petron. Sungai Lembing punya BHP baru sampai. Visit Kontan. Yang lain sampai. Banyak gila ada Zek, asap. Asap wangi tak apa, asap busuk tu. Setahun sekali geng, belilah tu mahal sikit. Saya minyak baru